Review handle dia. Okey, sebelum nak review handle dia ni, aku nak tunjuk bagi semua orang puas hati lah. Yang mana nak tengok sangat macam mana kekuatan GTN terbaru ni, Revolut V2. Yang V1 memang ternyata 40 kilo, 50 kilo mekong pun ada yang dah rasuk pakai road tu. Okey, jadi masa ni tim-tim daripada GTEC, Aston Fishing Pro, ini test road flight dia yang terbaru. Okey, ni road yang warna orange, jadi flight dia. Okey, kalau korang tak suka warna orange, ada satu lagi warna pink, iaitu warna GTEC Chaser, paten Chaser. Yang tu pun lawa. Okey, ini adalah road PE4. Tak adalah kasar sangat. Kalau PE5, mekong memang steady lah pump. Okey, ini kau boleh tengok macam mana bos kita tu. Dia pump relax steady. Ini masa ni dekat kolam Batu Arang. Kolam ni macam-macam ikan lah ada. Okey, macam-macam spesies ada. Tak bosan main kat sini. Okey, tomai ada. Lepas tu kalau kau nak main copraya pun ada. Red tail pun ada. Lepas tu pating. Pating dia tak apa nak banyak lah. Yang banyak ikan-ikan red tail dengan copraya dengan tomai lah. Itu banyak. Okey. Ini pun steady Tengok dia punya lengkungan dia. Pump relax saja dekat atas tebing ni. Okey, jadi road ni harga dia tak keras mana. Semua orang mampu milik. Road Revolut V2 Jadi yang V1 yang mana sampai ke hari ni masih lagi kuat, masih lagi gasok pakai road tu, tak patah-patah. Yang ni kau kena standby road GTEC flight dia yang V2 ni. V2 ni cincin dia pun steady, heavy, tebal. Okey, pump tak berasa. Nak pump ke kiri boleh, nak pump ke kanan pun boleh, nak pump dekat pusat boleh, renjih air boleh, tak ada masalah. Okey, jadi yang mana yang suka dengan road V2 Revolut yang terbaru ni, sementara masih ada lagi stok, boleh dapatkan. Okey, macam aku tunjuk pada video sebelum ni. Tengok dia punya warna blend dia, macam warna custom lah. Serius memang lawa gila demo. Jadi apa minat boleh dapatkan sekarang. Okey, sebelum tu yang mana nak tengok ikan apa yang berjaya tim kami ni bawa naik, demo boleh komen pada video ni lah. Okey, jadi dapatkan road tu. Right.